Salam sejahtera semua sahabat di Malay Vintage Channel YouTube. Pagi ini saya nak berkongsi dengan sahabat dan rakan pokok yang popular di negara Thai, iaitu pucuk kelek ini. Kalau di negara kita di Kelantan khususnya, mereka kenali sebagai pucuk jahar, atau ada juga yang mengenalinya dengan pucuk johar. Baik, rasanya pucuk ini memang agak pahit, namun apabila kita rebus dengan 2 atau 3 kali rebusan, dan kita buang air, rebus sekali lagi, kemudian ada yang rebus sampai 3 kali, memang rasa pahit itu sudah agak berkurangan. Selepas direbus, kita boleh masak dengan santan bercampur dengan ikan, sama ada ikan ataupun ikan sardin, memang rasanya memang cukup sedap. Baik, pucuk kelek ini kalau di negara Thai memang cukup popular di majlis keramaian, perkahwinan dan sebagainya, dihidangkan untuk tetamu. Tetapi di negara kita, Malaysia, masih kurang yang mengenali. Dan hari ini kalau rakan lihat di negara Thai, tempias kegemaran terhadap pucuk tersebut sudah sampai ke negeri-negeri seperti Kelantan, Kedah yang berhampiran dengan negara Thai. Memang sudah mula dimasak oleh masyarakat Melayu di tempat kita, dan ianya sudah mula dikenali. Rakan-rakan boleh cuba masakan pucuk kelek ini, memang sedap.